Dan apabila kaum terbesar ini telah tidak ada persengketaan dan perbalahan, malah bersatu padu pula, sudah tentu ia akan memberi satu kestabilan politik. Kerana yang lain-lain ni, minoriti ni, bukanlah kita nak menafikan hak mereka pun, mereka ini juga akan melihat yang kaum majoriti iaitu Melayu, iaitu Islam, telah tidak lagi mahu bersengketa dan bekerjasama dan bersatu padu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton di sini. Mungkin ada yang masih ingat siapa saya. Saya Azrul Abu Hassan, yang juga dikenali sebagai Tuan Haji Jack Hui. Dan kembali untuk buat podcast selepas saya rasa 2 tahun jugalah saya tidak bersiaran di dalam Pod 45. Kini saya dalam fasa di mana episod pertama ini saya akan bawakan podcast yang bernama sebagai JKC, Jack KC, ataupun jangan kena cekup lah, jangan sampai kena cekup lah basically. Okay. Dan asalnya kerana saya bawakan podcast ini kerana kita sedang mendengar satu gelombang yang baru yang mungkin akan diwujudkan dalam sedikit masa lagi. Jadi sudah tentu kita tidak mahu ketinggalan, malah kita nak bersama-sama dalam wave yang kita nak bawa ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor saya, tak perlu sebut siapa mereka. You know who you are. Tetapi Alhamdulillah ini episod pertama, kita insyaAllah kita dapat jayakan. Macam saya sebut tadi, JKC adalah berentetan daripada nama Jack, Ketua Cawangan. Sebab baru saja saya diberikan penghormatan dan juga kepercayaan daripada bahagian Shah Alam untuk menjawat jawatan sebagai Ketua Cawangan. Ketua Cawangan je. Tetapi dalam semangat yang sama, kita nak bawa kepada penyatuan insya-Allah. Tetapi sudah tentu tak boleh jawatan Ketua Cawangan ni level cak ayam je lah. Tak apa, saya gurau aja. Tapi sebenarnya tak boleh lawan lah dengan tetamu kita pada hari ini. Dan kita, kalau boleh saya nak perkenalkan Encik, ataupun saya panggil Ustaz lah, Ustaz Sukri Omar, yang merupakan Ketua Pemuda PAS Selangor. Ini memang level negeri, babe. Terus agak cawangan ni, tak apalah, sikit-sikit lah. Mungkin kita upgrade nanti, boleh jadi NKB ke, TKB ke, KB ke, kan Ustaz. Jadi saya persilakan lah Ustaz, kalau boleh bagi sedikit pengenalan. Mungkin memang dah terkenal lah satu Malaysia ni siapa Ustaz Sukri Omar. Tapi kita sebenarnya nak tahu lebih lanjut lah, perjalanan ke apa-apa ke secara ringkas. Di manakah Ustaz Sukri Omar dekat parti PAS ini, dan bagaimana bermulanya dan sampai sekarang lah. Mungkin silakan Ustaz. Okay, terima kasih Tuan Haji atas ruang diberikan bersama dalam podcast ini. Pertama, nama saya Muhammad Syukri bin Omar. Saya bermula dengan PAS ni seawal umur saya 17 tahun. Masya Allah Ustaz. Jadi daripada 17 tahun, sekarang umur 40. Lebih kurang 13 tahun bersama parti. Dan bermula perlahan-lahan melangkah, bermula daripada zaman mahasiswa sehinggalah tamat zaman mahasiswa. Saya terlibat dengan ahli jawatan kuasa PAS, Pemuda PAS Kawasan, Dewan Ulama PAS Negeri, JK Pemuda PAS Negeri. Bermula setapak demi setapak lah, daripada ketua. Awal-awal saya di Selangor tu diamanahkan sebagai Ketua Pemuda PAS Kawasan Pandan. Oh, Pandan Jadi first time saya bertanding tu PRU 14 lawan Wan Azizah. Okey. Di Parlimen Pandan PRU 14. Kemudian setelah itu diamanahkan parti, daripadanya bermula Ketua Perangan Pemuda PAS Selangor, kemudian Timbalan Ketua Pemuda PAS Selangor dan Ketua Pemuda PAS Selangor lah selama 3 penggal. Ini 6 tahun. Tahun depan tahun yang akhirlah penggal sebagai Ketua Muda, umur 41 lah. Tahun ni 40. Dan di peringkat parti juga saya diamanahkan sebagai Yang di-Pertua PAS Kawasan Shah Alam. Dan ni penggal kedua. Dan juga ahli jawatan kuasa Pemuda PAS Malaysia
pengurusi lajnah dakwah dan pembelaan Islam. Jadi banyak isu-isu berkait agama Islam, isu-isu macam baru ni Water Music Festival, sebagainya yang kita ke depan bawa isu umat dan rakyat. Itu antara amanah yang parti berikan lah Baik setakat ni. Ustaz. Baik, saya ingat dululah sekitar tahun 2021 Ustaz, Ya, betul. kita berjumpa dekat rumah Nur Azli Yaakob, Datuk Azli Ya. dan ketika itu saya bersama dengan Ketua Pembangkang Selangor pada ketika itu. Ya. Dan alhamdulillah ketika itu mungkin Ustaz dia slim sikit lah. Tapi sekarang pun sihat, masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah. Cuma yang tertariknya para penonton saya boleh bagi tahu yang saya nampak yang memang ada sukufu lah dari segi pandangan dan juga pemikiran Ustaz Sukri ni dengan saya. Kerana saya ketika itu kita pembangkang dan PAS bersama dengan UMNO, tetapi saya ketika itu ada bersatu Ustaz masih ada bersatu kan ketika itu 2021 kan. Jadi saya menerbitkan rasa kurang senang dengan bersatu sebagai saya ahli UMNO dan saya nampak macam dari segi body language pun Ustaz nak bagi tahu dia tak berapa berkenan dengan bersatu ni. Jadi nampaknya benda tu konsisten sampai ke akhir tahun 2025 saya nampak kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Sukri sendiri. Dan ini saya kira paling orang kata direct lah daripada seorang pemimpin PAS. Dia tak ada kias-kias. Dia cakap terus. Kita tak nak bersama dengan bersatu. Dan malah dia kata kita kalau boleh nak kerjasama dengan UMNO. Dia sebut UMNO tu. Dia bukan berkias-kias lagi. Jadi Ustaz, saya nampak sebelum tu saya nak tanya jugalah Ustaz, sebenarnya apa yang masalah sebenarnya ni antara PAS dengan bersatu ni, boleh Ustaz cerita sikit? Terima kasih Tuan Haji. Pertama, sebagaimana disebut, saya rakan-rakan kita memang berhasrat bahawa penyatuan ummah yang dibina oleh PAS dan UMNO bermula tahun 2019 itu terus dijayakan secara berterusan. Namun sebagaimana biasalah keputusan politik kepimpinan kita akur, tapi dalam masa yang sama kita tak dapat nafi di dalam hati akar umbi parti masing-masing masih mengharap penyatuan ummah itu terus dapat dijayakan. Sehingga hari ini kalau kita temulah ahli-ahli PAS di peringkat cawangan-cawangan di Shah Alam pun sama. Mereka memberikan pandangan sama, mengharapkan supaya penyatuan ummah itu dapat terus dijayakan. Jadi pengalaman bersama dengan bersatu ni banyak mengajar. Terutamanya akar umbi PAS dan pimpinan PAS. Bagaimana pentingnya muafakat politik itu berteraskan kepada ketelusan, kejujuran dan ideologi perjuangan yang sama bagi memartabat agama, bangsa dan negara. Ini mesti ideologi yang jujur, bukan dibuat-buat. Bukan ideologi yang bersifat topeng ataupun hanya pakaian sementara yang bersifat pragmatik. Ini yang kita boleh lihat. Kerana itu bila PAS bercakap tentang perjuangan agama, bangsa, negara, kita jujur bercakap. Dan saya yakin pimpinan UMNO bila bercakap tentang mempertahankan agama, bangsa dan negara, ia bercakap dengan jujur. Lepas tu saya lihat sebagai contoh Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh, berapa pandangannya yang mungkin yang menyinggung beberapa pimpinan dalam DAP. Yang menyebabkan mereka bereaksi dengan pandangan tersebut. Tapi hakikatnya apa yang disuarakan oleh Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh sama dengan pendirian kita. Waktu saya ingat mula-mula isu kalimah Allah pada Stokin, saya kira pemuda PAS Selangor antara awal yang menyokong Dr. Akmal Saleh. Cuma saya tak sempatlah pergi ke Pulau Pinang sekali. Waktu tu kita ada urusan. Tapi maknanya secara sokongan berterusan kepada apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh itu, kita tunjuk dengan konsisten. Pandangan kita sama, tak ada apa yang membezakan. Apabila isu melibatkan bangsa, agama, negara, kita akan berada pada titik sama. Begitulah saya lihat ada
podcast yang sama dibuat Malaysia Gazette bersama Yang Berhormat Ketua Muda PAS, Afnan ya. YB Afnan Hamimi dan juga Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh. Hmm. Masih menunjukkan kebersamaan itu. Right. Dan saya lihat podcast tu dapat sambutan yang begitu menggalakkan. Betul. Tinggi view-nya, maknanya daripada peringkat semua parti, rakyat nak melihat berjayanya muafakat politik ini sekali lagi. Kerana mereka sudah bosan. Dan saya boleh sebut pengalaman dengan Bersatu ni sangat memeritkan. Saya tak nak ulah, saya tak nak perincikan. tak nak perincikan. Oh, tapi tak best lah Ustaz. Nak tahu juga ada sebab beberapa part yang kita boleh perincikan. Okey. Sebagai contoh lah, beberapa kawasan yang saya kira yang telah disebut oleh Tan Sri Presiden PAS. Jumlah mereka yang nak bertanding jadi calon tu lebih ramai daripada jentera. Okey. Itu hakikatnya. Bila bertanding, ini pengalaman kita dengan UMNO, dengan UMNO dan rakan-rakan lain. Bila bertanding, rakan-rakan UMNO bila mereka bertanding, contoh berlaku beberapa siri PRK sebelum ini, selepas tahun 2019, ya, kita ada di Semenyih, ada di mana-mana, ya, Rantau, Slim. Slim. Kita lihat bila serahan kursi itu kepada UMNO, kita lihat prestasi adun-adun UMNO yang baik. Mereka bekerja. Apa yang dilalui oleh PAS adalah ada kursi yang mereka dah jentera tak ada. Kita bantu. Yang menjadi masalah setelah menang mereka tak perform. Okey. Ini yang paling mendukacitakan kami. Jadi bagaimana nak pertahankan kursi itu dan pilihan raya akan datang? Betul lah tu. Kerana rakyat sudah hilang kepercayaan. Dan dalam apa jua keadaan, PAS ni memang adun ahli parlimen mereka dididik. Gaji mereka bukan untuk diri mereka. Gaji mereka untuk rakyat. Itu. Sebagai contoh, ahli parlimen PAS 4,000 semua pada parti 4,000. Pada pusat khidmat kena bagi lagi. Sebagai keperluan rakyat. Hanya tinggal bahagian sikit untuk mereka terus survive. Itulah cara PAS bekerja. Tapi ada sebahagian rakan Bersatu ni bila kita suruh buat pembahagian seperti itu, mereka tak nak buat. Mereka kata buat apa? Gaji tu untuk diri dia lah guna sepenuhnya. Jadi akhirnya, realitinya mereka tidak berjaya perform gerak kerja mereka bersama rakyat. Kalau kamu tak bersedia jadi wakil rakyat, nak beri gaji kamu pada rakyat, buat apa kamu jadi wakil rakyat? Betul lah tu. Kamu mesti tahu berkorban. Betul lah. Dan itulah hakikat menjadi wakil rakyat, berkorban. Dan saya yakin pimpinan-pimpinan yang lain pun, mereka menjadi wakil rakyat, mereka akan melakukan perkara yang sama. Betul. Pengorbanan. Jadi itu titik-titik menimbulkan lagi kemarahan ahli PAS itu di peringkat akar umbi. Dia mula cetusan itu ialah yang lalui keadaan itu akar umbi. Ya, betul. Mereka bukan hamba pada mana-mana parti. Mereka adalah pekerja kepada parti, kasih kepada parti. Jadi bila berlakunya kemenangan ADUM Bersatu di setengah kawasan, akhirnya ADUM Bersatu tu hilang, masyarakat akan cari pejabat PAS, tanya. Betul lah. Kenapa tak ada ADUM ni, apa masalah berlaku, bila banjir tak turun, hilang, macam-macam keadaan. Jadi ini kesukaran-kesukaran yang kita lalui, yang kita tak pernah lalui bersama UMNO. Tak pernah lalu perkara tu. Kerana UMNO kita tak perlu nak ajar satu-satu. Betul sebab mereka dah lama jadi kerajaan, dia tahu tanggungjawab. Ada jentera, ada struktur, ada pengalaman pentadbiran. Ada pengalaman, itu yang paling penting. Dan yang kedua, kejujuran bekerja bersama. Ini saya kira titik yang paling utama. Jujur bekerja bersama, kerana dalam muafakat politik ni takkan berjaya tanpa kejujuran. Betul. Jadi kita boleh lihat muafakat politik PAS dan UMNO itu bila tahun 2019, kenapa sampai berderai air mata ahli-ahli PAS, ahli-ahli UMNO menerima penyatuan itu? Tidak lain tidak bukan kerana inilah hakikat dalam hati mereka, mengharapkan penyatuan dua parti politik terbesar orang Melayu. Dengan bersatunya dua parti politik terbesar orang Melayu ini, yang akan mendapat kebaikan pastinya adalah orang Melayu
Islam dan seluruh masyarakat. Hmm. Hakikatnya Persatuan Ummah itu bukan sahaja memberi kebaikan pada orang Melayu, Ya. tapi kestabilan kaum terbesar dalam negara ini Hmm. akan memberi jaminan kestabilan pada negara dan Hmm. semua akan merasa Hmm. selamat dan kebaikan tersebut. Dan Ustaz, saya rasa saya boleh bagi tahulah antara perkara yang disebut oleh Tan Sri Tuan Guru sendiri tentang beberapa perkara. Saya baca 1, 2, 3, 4 perkara yang telah menyebabkan keputusan untuk memutus hubungan dengan Bersatu ni. Antaranya adalah di Perlis. Apabila Menteri Besar itu telah digantikan daripada Menteri Besar PAS. Walaupun Menteri Besar PAS pada ketika itu dia kalah dalam pemilihan, seingat saya, dilihat sebagai orang yang dah tak ada kuasa dalam peringkat akar umbi. Tetapi ia tidak bermaksud mereka perlu tebuk atap untuk menjadi Menteri Besar di situ. So saya nampak memang banyak siri pengkhianatan yang dilakukan oleh Bersatu terhadap PAS. Malah ini adalah satu perkara yang saya bagi tahu dekat TikTok saya, adalah salah satu perkara yang saya nak peringatkan kepada PAS, kerana Bersatu ini dilahirkan atas pengkhianatan. Betul. Dan ia diwujudkan untuk menggantikan UMNO. Ini kita cakap perspektif UMNO pula. Dia dilahirkan untuk menggantikan UMNO, Ustaz. Dan apabila dia ni diwujudkan atas nama pengkhianatan, maka kita tahu satu hari nanti PAS juga akan kena. Jadi Ustaz, baru-baru ni juga saya ada bagi tahu dekat couple of months ago, saya ada bagi tahu yang orang PAS tenang. Kamu betul dah jadi pengerusi Perikatan Nasional. Tetapi kamu kena ingat, kamu masih lagi ada beban yang ada dalam Perikatan Nasional, iaitu daripada Bersatu. Jadi bila benda ni semua berlaku, Ustaz, dia seolah-olah macam doa saya selama ni, harapan saya selama ini, yang PAS ni akan berpecah lah dengan Bersatu. Sebab mungkin nampak macam ganas, mungkin nampak macam jahat bila kita nakkan Bersatu dan PAS ini berpecah. Tapi hakikatnya kami daripada UMNO, kami memang nakkan satu pergeseran, dan malah kita nak PAS nampak perangai sebenar Bersatu ni yang memang mengkhianati, suka mengkhianat kawan, dan akhirnya PAS balik kepada penyatuan ummah lah. Kita nak sebut nama Muafakat Nasional, Ustaz, dah tak boleh dah, orang lain dah register dah nama Muafakat Nasional tu, Ustaz. Tapi dia pun dah masuk UMNO, dah masuk PAS dah, Ustaz. Daripada UMNO, kita no hard feeling, Ustaz. Dalam mana kita mencari titik tengah ni, saya rasa tak ada masalah lah. Dan saya difahamkan dia jadi pengarah pilihan raya di negeri Johor, ya? Ya, betul. Dan suka untuk saya kaitkan bila saya baca satu kenyataan daripada Berjasa. Dan dia sebut, saya pun baru tahu melalui kenyataan ini, Berjasa ni satu parti yang menyebut bahawa dia sambut baiklah keterbukaan PAS untuk bersedia untuk berunding kerjasama dengan parti-parti Melayu Islam. Okey. Dan disebut di sinilah yang menjadi pengarah pilihan raya PAS di Johor adalah Tan Sri Anwar Musa tu sendiri, bekas Setiausaha Agung UMNO lah. Jadi saya sekali lagi, saya mengharapkan ada suatu usaha kerjasama PAS dengan BN, Ustaz. Walaupun BN dah declare dia nak pergi solo, tetapi kita ada sedikit masa lagi ni, ada window of opportunity, Ustaz, untuk kita buat kerjasama lah dengan PAS. Apa pandangan Ustaz? Ada ke? Boleh ke reveal? Ada ke? Silakan, Ustaz. Saya tak pasti sama ada di peringkat pusat itu sudah ada perbincangan ataupun tidak. Cuma saya rasa kenyataan Tuan Guru Presiden PAS dan Seri Presiden PAS juga pada beberapa Jumaat sebelum ini telah menyebutkan bahawa ada perbincangan, perbincangan bersama UMNO. Cuma kita harapkan perbincangan itu berjaya lah. Dan kita tahu di Johor itu UMNO dominan. Dominan di Johor. Memang maklum, itulah negeri kelahiran UMNO. Daripada istana jugalah UMNO lahir. Betul, dan mungkin boleh cari titik persamaan di sana. Kursi yang ada PAS sudah menangi seperti Dun Maharani sebagai contoh. Mungkin kursi-kursi seperti itu dikekalkan bersama PAS. Dan perundingan-perundingan itu saya rasa sangat baik supaya ia menzahirkan langkah pertama penyatuan ummah. Supaya dibawa pula momentum itu ke Negeri Sembilan. Betul, Ustaz. Betul. Itu yang paling penting. Dan sehinggalah ke peringkat persekutuan. Kenapa? Saya rasa kita tak dapat nafi realitinya, boleh lihat pada media sosial,
bagaimana rakyat meluahkan, orang Melayu meluahkan rasa kebimbangan sekiranya parti politik Melayu utama terus berpecah, Ya, ia akan memberi ruang besar kepada DAP untuk terus berkuasa. betul. Dia paling penting kita tidak mahu melihat DAP itu menjadi sebahagian daripada kerajaan sama ada peringkat negeri di Selangor dan juga di peringkat persekutuan. Betul. Kerana kalau dibiarkan mereka ada posisi dan kuasa itu, dia akan memastikan seluruh agenda Malaysia itu, Malaysia itu yang dapat dijayakan. Sebab tu kita lihat Pilihan Raya Datuk Bandar Kuala Lumpur, mereka cuba bawakan UEC, pelbagai agenda utama itu dibuat satu demi satu langkah. Kenapa peluang itu diambil pada ruang perpecahan parti utama orang Melayu? Sebab tu sekiranya dijayakan pada Johor ini, kebersamaan itu paling tidak orang Melayu akan rasa mereka masih ada lagi harapan untuk melihat penyatuan ummah. Dan saya yakin dan percaya kebijaksanaan kedua perajuk utama kepimpinan akan melihat bukan sahaja kepentingan parti, tapi yang lebih utama kepentingan bangsa, agama dan negara. Itu yang paling utama. Dan saya yakin kalau keadaan ini berterusan, kita boleh lihat bahawa Anwar boleh sebut dia ada majoriti, ya, tapi hakikatnya tak stabil. Tetap tak stabil. Kerana kaum majoriti di dalam negara ini berpecah. Dan perpecahan itu dirasai sampai ke peringkat yang paling bawah. Betul. Sehingga akhir sekali ia akan memberi kesan yang lain. Sebab itu tidak pilihan raya kali ini, dua parti politik orang Melayu ini, terbesar orang Melayu mesti bersatu. Apa yang menjadi halangan, bagi PAS kita dah bertegas lah. Kita lihat bersatu sebagai halangan penyatuan ummah. Kita putuskan hubungan terus dengan bersatu, kerana kita tak ada masa lagi nak layan kerenah mereka. Betul. Kita perlu maju ke hadapan, move forward. Sebab tu kenyataan saya pada tahun 2025, bulan 12 saya ingat, bahawa saya sebut reset, tak tahulah. Waktu tu saya sebut reset, tahulah Datuk Seri Hamzah ambil daripada tu. Mungkin juga. Tapi saya sebut bulan 12 tu parti politik Melayu mesti reset. Mulakan penyatuan. Tinggalkan ke tepi yang lain. Betul. Sebab kita dah lihat banyak kerenah. Sewaktu tu saya sebut selepas krisis di Perlis. Dan saya rasa sebelum lepas krisis di Perlis tu, sebab siri-siri sebelum berlakunya krisis Perlis tu dah ada. Jadi kita lihat tak ke mana, memang tak ke mana hubungan nombor satu itu, tak ke mana pun. Dan hakikatnya keadaan dan realiti rakyat itu masih dalam keadaan sukar. Orang Melayu dalam keadaan berpecah. Masih ada persetujuan peribadi saya lihat yang ada pada bersatu. Dia bukan meletakkan kepentingan ummah itu yang sangat tinggi. Kepentingan orang Melayu itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Dia lebih pragmatik, oportunis. Itu yang kita boleh lihat. Dia hanya penting geng-geng dia, EXPKR ni mesti dapat kursi. Kelompok tu dapat kursi, geng dia dapat kursi. Penyatuan ummah tu belakang. Itu hanya agenda pecisan. Jadi yang bergerak berterusan untuk agenda penyatuan ummah ni PAS. Kita cari ruang, cari cara, cari pujuk keadaan, pujuk. Namun kalaulah kita berterusan dengan keadaan itu, ia tak beri kebaikan pun kepada ummah, kepada agama, bangsa dan negara. Sebab tu saya kira tindakan drastik itu, setelah bulan 12 saya sebut, saya rasa tindakan itu, perkara itu dilihat kepimpinan, didengar suara kaum B, dibawa ke atas, dibincang, dibahas, sehinggalah berapa, saya kira garisan merah yang telah bersatu langgar, sehinggalah keputusan itu dibuat dalam mesyuarat PAS Pusat baru-baru ini. Itu pun telah dilumatkan betul-betul, dan saya rasa semua kawasan, semua cawangan serius kata untuk menerima keputusan PAS Pusat itu memutuskan hubungan bersatu. Saya rasa inilah yang paling, bila kita buat hubungan putuskan bersatu ni, semua menerimanya. Dengan sepenuhnya. Tak ada yang berbeza pandangan. Tak adalah bunyi-bunyi suara-suara sumbang yang kata tak setuju. Itu semua bohong lah tu. Itu bohong lah. Itu barangkali adalah seorang dua yang tak setuju. Di luar kotak lah sikit. Di luar otak. Bukan di luar otak. Di luar otak. Tapi hakikatnya akaun PAS itu menerima. Memang daripada awal pun, kalau kita maklum, memang daripada awal lagi akaun PAS tu berharap penyatuan ummah itu berterusan bersama dengan UMNO. Sehinggalah keputusan buat kepimpinan semua ikut. Dan kali ini bila ada ruang itu dilaksanakan,
putus hubungan nombor satu itu, saya rasa itu kegembiraan besar. Sampai ada kawan-kawan kita hari mesyuarat tu semua senyum hari mesyuarat. Oh, ya ke? Kebetulan Ah. hari keputusan PAS Pusat tu malam dibuat, Ah. kawasan-kawasan dia mesyuarat Tengah malam semua. Ustaz Tengah malam. Tengah malam. Saya pun dah tidur dah Dah tu. tidur. Ha. Jadi semua menanti, tengah mesyuarat tu menanti keputusan. Ha. Tunggu je keluar tu semua senyum. Hmm. Keesokannya mesyuarat. Kalau PAS Selangor kita ada mesyuarat. Keesokannya semua dalam keadaan betul-betul gembira. Senyum je semua pergi mesyuarat. Berbeza lah makna keadaan-keadaan sebelum daripada ini, yang mengadu setiap kali mesyuarat, macam nombor satu di tempat mereka. Jadi saya rasa permulaan yang baik bagi tahun ini, dan saya rasa pembubaran DUN di Johor itulah akan menjadi titik tolak besar InsyaAllah Ustaz, bagi insyaAllah. penyatuan, insyaAllah. Dan apabila Ustaz bagi tahu tadi yang keputusan itu disambut baik oleh akad umbi, tapi sejauh mana tu Ustaz? Sebab kalau kita masih lagi melihat di dalam media sosial, nampak seolah-olah macam akad umbi dua-dua pihak lah, daripada UMNO dan juga daripada PAS itu sendiri, seolah-olah tidak faham lagi yang sebenarnya sedang digerakkan, ataupun tak tahulah sama ada dia telah bermula untuk digerakkan atau tidak dalam penyatuan ummah UMNO dengan PAS ini. Tetapi saya tak berapa risau dengan orang PAS, sebab saya lihat mereka ini walak kepada kepimpinan, dan apa-apa keputusan terus turun ke bawah, dan mereka akan terus ikutlah seperti mana yang saya cerita tadi dengan Ustaz kan. Saya jumpa dengan Haji Said, bekas ketua cawangan di Seksyen 8. Beliau, saya bertemu dengan dia ketika itu, dia membantu, dia dengan jentera dia lah, membantu Afif Bahardin untuk bertanding dekat Shah Alam, pacak bendera dan segalanya. Dan saya sempat berbual dengan dia. Dia kata apa-apa pun keputusan yang dilakukan oleh kepimpinan atasan, kita akan ikut. Jadi di situ saya nampak tak ada masalah. Cuma saya sebagai ahli UMNO sendiri, saya boleh bagi tahu, Ustaz, memang tak mudah untuk orang UMNO ni melupakan yang lepas. Apa pandangan Ustaz? Ada nasihat tak kepada kita ni ataupun pada orang ramai, bagaimana kita boleh melupakan yang perkara yang lepas? Sebab yang menjadi keresahan dalam kalangan orang UMNO tu sendiri, sahabat-sahabat saya juga, adalah kerana dahulu kamu meninggalkan UMNO untuk bersama dengan Bersatu, kerana kita dah cantik, dah ada muafakat nasional, tapi akhirnya PAS memilih untuk bersama Perikatan Nasional. Macam mana Ustaz? Kalau ada resepi untuk kita melupakan yang lepas ni? Silakan. Ini soalan killer dalam podcast saya ni. Dah masuk killer dah. Tapi saya nak sebut bahawa hubungan PAS dan UMNO itu begitu panjang, lama. Kita sebut tadi, Tuan Haji sebut tadi, PAS pun pernah menjadi sebahagian daripada UMNO. Bahkan dalam sejarah, PAS bersama dengan UMNO membentuk Barisan Nasional. Betul. Dalam sejarah. Jadi hubungan PAS dan UMNO begitu panjang. Hubungan adik-beradik. Hubungan adik-beradik ni ada ketika marah, ada ketika suka, ada ketika gembira, betul, ada ketika berselisih. Tapi bila raya bersalaman, menangis, peluk cium, habislah cerita yang berselisih 2-3 bulan lepas. Minta maaf kan. Sebab itulah kita kena melihat hubungan PAS dan UMNO ni adalah hubungan adik-beradik. Perselisihan lepas kita letak ke tepi, kita letakkan agenda utama agama, bangsa dan negara. Memang ada masakan lidah pun tergigit. Ini kan hubungan di antara parti dan PAS dan UMNO. Dan ada, saya yakin ada negeri-negeri yang lebih dia tegang sikit hubungan itu. Tapi itu bukan ukuran keseluruhan. Dan begitu juga ahli-ahli yang masih belum faham, ada di peringkat PAS, ada di peringkat UMNO. Yang saya rasa ia akan perlahan-lahan menerima dan menyedari apabila kita lihat realitinya. Kalau kita terus berpecah, kita terus berbeza, kita terus fikir survival parti kita je. Contoh PAS, kita fikir tanding ni kita tanding solo je. Pergi je sendiri. Lawan je dengan UMNO, lawan je dengan semua. Pecah undi. Tapi pecah undi, siapa yang untung daripada tindakan tersebut? Pastinya Pakatan Harapan. Dan betul, itu berarti mengembalikan semula DAP dalam kerajaan. Cukuplah pengalaman perik kita ni di Selangor. Isu ladang babinya, pelbagai isu kebiadaban dengan Sultan Duli Yang Mamulia Sultan, Tuanku Sultan Selangor. Saya kira begitu banyak. Sepatutnya ia menjadi titik perik yang paling utama untuk kita berhenti, mengetepikan segala perbezaan, meletakkan keutamaan itu adalah kepentingan agama, bangsa, negara. Saya lihat kalau penyatuan ummah ini berjaya,
penyatuan ini berjaya, inilah nilaian bahawa PAS dan UMNO tidak meletakkan kepentingan survivor parti masing-masing berbanding kehendak agama, bangsa dan negara. Ya, betul Ustaz. Maknanya kita berjaya buktikan. Dan inilah realitinya. Selepas peristiwa 13 Mei, kita pernah ada satu peristiwa besar di dalam negara yang menyebabkan PAS menerima jemputan almarhum Tun Razak untuk membina kerajaan bersama. Nah, sehinggalah selesai krisis itu. Pelbagai dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh almarhum Tun Razak. Ini kita tak dapat nafi. Usaha bersama PAS, Datuk Hassan Adli, Datuk Asri Muda dan beberapa pimpinan PAS waktu itu, Datuk Mustafa Ali, bekerjasama dengan Kerajaan Barisan Nasional, bentuk bersama Barisan Nasional dan menyelesaikan krisis-krisis di akar yang berlaku. Jadi saya lihat daripada itulah penekanan kepada semangat patriotisme dan lain-lain berlangsung untuk mengelakkan pertembungan di antara kaum. Sebab tu pertembungan di antara kaum itu berjaya kita dekatkan jurang itu adalah dengan kebersamaan kaum terbesar dalam negara, PAS dan UMNO. Parti politik terbesar dalam negara iaitu PAS dan UMNO. Bila kaum utama di negara ini, bangsa Melayu bersama, sebarang krisis perselisihan tu dapat banyak diselesaikan. Jadi peristiwa 13 Mei itu selesai dengan PAS UMNO bersama. Betul. Nah, hari ni kita lihat orang sebut ketegangan di antara kaum makin kuat. PAS dan UMNO menjadi punca contoh. Sebenarnya sewaktu Barisan Nasional menjadi kerajaan, ketegangan itu tidak seperti hari ni. Betul. Realitinya. Jadi jangan nafi. Kenapa ketegangan itu menjadi begitu kuat apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan? Sebab ada DAP, Ustaz. Sebab ada DAP. Mereka berkuasa. Jadi itu realiti yang tak dapat kita nafikan. Betul. Selama mana Pakatan Harapan, DAP menjadi sebagai kerajaan, itulah punca ketegangan kau. Sebab selama ini tak pernah timbul. Dan saya yakin perkara yang sama kita dapat selesaikan, mengembalikan hala tuju negara, sudut ekonominya, pentadbirannya, kontrak sosialnya, seluruhnya hanya dengan satu jalan, iaitu menyatukan kaum terbesar dalam negara ini, iaitu orang Melayu, dengan penyatuan ummah dua parti politik Melayu yang terbesar. Saya memang tak pernah nafikan Ustaz punya konsistensi ataupun istiqamah dalam mencari jalan untuk bekerjasama dengan UMNO. Sejak saya bertemu dengan Ustaz pertama kali sampai sekarang. Sebab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Sukri ni memang selalu mengajak pada penyatuan dan tidak selesa dengan bersatu. Ini yang kita nampak. Saya nampak lah, walaupun kadang Ustaz pun tak boleh nak cakap, nak lebih sudu berdekuah. Sebab ketika itu belum jadi Ketua Pemuda Selangor. Saya timbalan waktu tu. Bagi ketimbalan kan. Jadi kita faham situasi itu. Dan saya suka bila Ustaz sebut pasal formula menyatu padukan majoriti, iaitu kaum orang Melayu ni yang saya kira ada 55%. Dan kalau nak cakap pasal orang Islam ada 60%, 65%. Dan apabila kaum terbesar ini telah tidak ada persengketaan dan perbalahan, malah bersatu padu pula. Sudah tentu ia akan memberi satu kestabilan politik. Kerana yang lain-lain ni, minoriti ni, bukanlah kita nak menafikan hak mereka pun, mereka ini juga akan melihat yang kaum majoriti iaitu Melayu, iaitu Islam, telah tidak lagi mahu bersengketa dan bekerjasama dan bersatu padu. Dia orang tak beranilah nak angkat muka, Ustaz. Betul tak? Ya, betul. Dan mereka pun tak beranilah nak minta benda pelik-pelik, Ustaz. Macam UEC ke, lepas tu nak memperkasakan LGBT ke. Benda-benda macam ni memang lawan dengan kita punya nilai-nilai timur pun. Jangan cakap pasal agama saja. Semua agama pun melarang LGBT, saya kira. Kan? Jadi sebab itu saya yakinlah bila saya jemput Ustaz pun datang dekat saya punya podcast ini, bukan orang lain lah. Saya cakap terus teranglah, Ustaz, terima kasih kerana hadir. Kita dekat hujung-hujung ni, Ustaz. Kita relax-relax sikit. Saya amat tertarik dengan satu kenyataan yang Ustaz pernah buat dah lama dah. Ustaz sebut pasal Datuk Seri Najib. Okey, saya sebab hari ni pun kita dapat dengar kertas penghakiman telah dikeluarkan oleh hakim. Akhirnya selepas 6 bulan, tak tahu apa lama sangat, tapi keputusan dah buat, Ustaz. Dah buat. Dan saya nak cerita sikitlah pada para penonton, ketika Datuk Seri Najib dia mendapat
hukuman, dibacakan hukuman dalam mahkamah tu, saya ada di situ, Ustaz. Dan Oh, saya diberi ruang oleh Datuk Zaidi daripada Bangi, UMNO Bangi, ya, ya. untuk saya masuk dan dengar. Sebab diorang ni dah tak tahan dah sedih. Kerana daripada pagi sampai petang duk dengar sampai malam, Ustaz. Hari tu sampai malam. Dan saya nak cerita kat Ustaz ni, dia Ya, heart to heart lah ni saya ya, cakap. ya, ya. Saya mengaku Hmm. dan saya juga meminta maaf kepada ahli-ahli PAS. Sebab Ya, saya sendiri pernah terlanjur kata terhadap ahli-ahli PAS ya. dalam saya membuat TikTok, membuat penulisan. Kerana macam saya cakap tadilah, ada rasa kenapa meninggalkan kami. Dia macam orang putus cinta lah, Ustaz. Ya, ya. Dan akhirnya saya terbitnya rasa yang saya ni perlu kembali kepada apa yang saya perkatakan di hadapan arwah Pak Lang saya, Ustaz. Ya, ya. Saya dulu duduk dengan Pak Lang saya selama cuti lepas PMR. Oh, Saya duduk, saya belajar agama dengan dia. oh, Dia Masya sokong Allah. PAS. Oh, Dia sokong PAS. Jadi dia bagi saya dengar kaset-kaset almarhum Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus. Dia bagilah kaset-kaset dengar pasal pasal Tun Dr. Mahathir cakap pasal pisau jilat apa semua tu. Dan dia cuba nak brainwash saya lah in a way kan. Tapi mungkin sebab ayah dia saya sendiri bagi tahu tentang kebaikan UMNO. ya, ya. Dan saya bertanya dekat arwah Pak Lang saya kata, kenapa UMNO dengan PAS tak boleh bersatu padu? Ini umur saya baru 15 tahun, Ustaz. Waktu tu. Ada kan? Dan saya, bila saya kat kamar mahkamah tu, bila saya teringat balik, Ustaz, ya Allah, dulu aku daripada umur 15 tahun lagi dah cakap pasal penyatuan. Ya, Apa pasal kau berubah? Saya tengok di hadapan saya saksi-saksi daripada SPRM, ya, rata-ratanya orang Melayu. ya, Pihak Pendakwa Raya, rata-ratanya orang Melayu. ya, Pihak Peguam Bela, Melayu Islam. ya. Datuk Seri Najib yang mempertahankan orang Melayu selama ini, dia menjadi mangsa. Yang menghakimi, orang bukan Melayu. Jadi isunya saya nampak orang Melayu bertelagah. Ya, Dan saya kira ini adalah satu hidayah yang Allah berikanlah pada saya untuk kembali kepada semangat penyatuan ummah. Sebab saya nampak, saya percaya, ayah saya pun bagi tahu kat saya, kestabilan politik ini adalah segala-galanya dalam demokrasi. ya, Sebab dalam kestabilan itu kita ada kemakmuran, Ustaz. betul. Jadi bila kita sebut pasal Datuk Seri Najib ni, saya nak Ustaz cerita sikitlah pasal pengalaman Ustaz yang dinukilkan dekat Facebook Ustaz tu. Dan dia menjadi satu perkara yang viral Ya, ya. sahabat saya Nabil Naki pun dia screenshot dan dia up balik. Dia dalam mana dia membalun PAS. Saya cakap terus terang lah, dia balun PAS. Tapi saya tak tahulah apa masalah dia. Tapi at the same time, sebab tu saya yakin Ustaz Sukri Omar ni dia takkan balun. Sebab dia sebut tentang Datuk Seri Najib, dia sebut tentang penyatuan orang Melayu, dia konsisten daripada dulu. Ya, Jadi Ustaz mungkin boleh cerita sikit pengalaman Ustaz ketika belajar di Yaman ya. ya. Apakah yang Ustaz boleh kongsikan pada penonton tentang dengan Datuk Najib ni? Ya, ya. Terima kasih Tuan Haji. Dia sentimental value dengan Datuk Seri Najib ni. Cuma saya tak sempat jumpa ya Datuk Seri Najib. Boleh jumpa Ustaz. Boleh Kalau jumpa. pergi mahkamah boleh. Saya boleh uruskan Ustaz, insyaAllah. Cuma saya ingat yang pertama pengalaman saya sebab ibu saya ibu tunggal. Oh, okey. Okay. Jadi saya pergi menuntut di Yaman tu dalam keadaan serba kekurangan. Tak ada apa-apa bantuan. Beasiswa tak ada Ustaz? Tak ada. Tak ada. Dan waktu tu agak sukar sikit lah untuk mendapat zakat. Sebab kita di Yaman di sana tu tak diiktiraf. Tapi mungkin ada ruang lah selepas tu. Tapi waktu saya mula-mula tu belajar itu tak ada sebarang sumbangan, melainkan sumbangan orang ramai, ada penyumbang daripada Kelantan. Kemudian saya tulis surat sebenarnya. Saya tulis surat kepada Datuk Seri Najib. Oh, direct Direct saya tulis surat. Saya tujukan tu kepada Perdana Menteri. Okey. Kebetulan saya pun anak Pahang, Datuk Seri Najib pun anak Pahang. Ustaz Pahang kat mana? Saya berserah. Berserah. Okey. Jadi saya tulislah dengan jujur daripada hati saya. Saya daripada keluarga yang susah, latar belakang susah. Dan saya lihat untuk mengubah nasib kehidupan ni adalah pendidikan. Dan saya dapat sambung belajar ke Yaman. Saya tunjukkan bukti-bukti tu. Surat pengesahan belajar sebagainya daripada universiti. Dan saya minta bantuan daripada Datuk Seri Najib. Ya. Walaupun hakikatnya tadi saya sebut, saya daripada umur 17 tahun tu dah bersama dengan PAS, daftar ahli PAS. Cubalah nasib. Dan Datuk Seri Najib
satu hari mak saya telefon, dia beritahu ni ada surat, benda apa ni tiba-tiba surat Jabatan Perdana Menteri ni. Mak ni biasa, dia tahu kita ni zaman muda suka buat macam-macam demo pergi semua. Ni buat salah apa pula ni? Mak buka lah dulu. Mama buka dulu. Rupanya Datuk Seri Najib bagi cek. Okey. Saya ingat 3,000 waktu tu. Besar lah 3,000 jumlah tu. 3,000. Datuk Seri Najib bagi cek 3,000. Mak cakap, kau ni kuat lawan UMNO tapi maknanya waktu tu PAS kan. Budak lagi PAS. Tapi Datuk Seri Najib bagi 3,000 ni. Dia tak kisah Dia tak kisah. Maknanya dia bagi. Lepas tu mak saya pun dia back in-kan semua. Dapatlah duit tersebut. Alhamdulillah. Kita susah waktu tu. Makna berharga sangat 3,000 tu. Mungkin orang lain pandang lah takkan 3,000 je jadi kesan. Tapi saya nak sebut bahawa banyak kali saya lihat Datuk Seri Najib itu apabila melibatkan kepentingan Islam, orang Melayu, saya tak tahu apa terkandung dalam hati dia. Hanya Allah tahu. Tapi dia memberikan tumpuan. Saya rasa Jacob bermula zaman beliau. Datuk almarhum Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib, bantuan-bantuan kepada madrasah dan tahfiz. Begitu banyak zaman beliau. Saya lihat beliau cukup memberikan tumpuan kepada perkara-perkara melibatkan orang Melayu Islam. Dan begitu jugalah. Waktu saya duduk di Yaman, saya sempat Arab Spring. Bila Arab Spring, waktu tu Datuk Seri Najib juga Perdana Menteri. Arab Spring, berapa kali pelajar Yaman ni dihantar pulang. Waktu saya sekali, tahun 2011, tak silap saya. 2011. Pelajar Malaysia dihantar balik. Waktu itu keadaan sangat meruncing. Dan bila keadaan tu berlaku, di Mesir pun berlaku, Arab Spring, di Yaman, banyak tempat. Saya lihat Datuk Seri Najib tidak teragak-agak, tak lambat bertindak. Dia suruh MKN datang, selesaikan isu ni, hantar balik pelajar-pelajar Malaysia. Dengan segera tindakan itu berlaku. Dan pelajar Malaysia dapat pulang. Dihantar pulang. Dan kali kedua Ops Balkis, saya ingat di Yaman juga berlaku. Sekali lagi, tak silap saya tahun 2014 begitulah, Datuk Seri Najib hantar lagi sekali MKN, hantar pulang pelajar Malaysia. Walaupun dalam waktu itu, sewaktu saya duduk di Yaman tu, kita pernah buat bersih di Yaman. Saya koordinator waktu tu di Yaman. Kalau kat Saudi habis Ustaz. Habis. Kalau kat Saudi habis. Kat Yaman kita kena buat. deport terus. Jadi yang jadi wakil rakyat DAP tu pun tak duduk lagi dalam DAP sekarang. Waktu kita jadi koordinator bersih, entah mana dia duduk. Yelah. Entah jadi tukang masak kat Australia, kat mana. Kat mana-mana. Tapi kita dah bergerak. Jadi jangan hipokrit lah saya sebut berapa pimpinan DAP ni. Dan perjuangan rakyat kita daripada awal bersama. Betul. Jadi dalam keadaan gambar kita keluar sebagainya, tapi tetap saya kira Datuk Seri Najib tak meletakkan itu sebagai tumpuan utama. Bahkan di zaman Datuk Seri Najib juga, wilayah pembangunan ekonomi Pantai Timur, ECER, kalau kita ingat, Datuk Seri Najib bawa ke Kelantan. Kalau tak silap saya lah, Tun Abdullah ke Datuk Seri, tak silap Datuk Seri Najib lah. Banyak usaha dia nak bangunkan wilayah ekonomi Pantai Timur. Artinya kejujuran tu ada. Sehinggalah kita tak dapat nafi muafakat nasional pertama itu, penyatuan ummah pertama itu adalah asalnya daripada Datuk Seri Najib. InsyaAllah. Kita doakanlah beliau. Dan biasalah Ustaz, orang yang baik ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian itu kepada mereka yang mampu menanganinya. Saya biasa tengok Datuk Najib ni, Ustaz, saya di mahkamah saya pergi, dia tenang aja. Dia senyum aja. Dia sampai kita kata dia ni nak menganjing orang yang mengenakan dia ke apa kan. Sebab nampak dia steady. Orang nak dia jatuh, orang nak dia melemah, orang nak dia collapse lah, pengsan ke apa kan. Tapi saya tengok Masya Allah Tabarakallah Ustaz, saya tengok dia sentiasa senyum. Sebab kalau kita tahu Datuk Najib ni kalau dia marah, telinga dia merah, muka dia merah. Tapi tak ada Ustaz. Nampak dia sempoi je. Dia nampak dia relax dan dia tanya khabar. Dia buat macam seolah-olah kita ni kawan lama dengan dia Ustaz. Allah. Jadi
kalau Ustaz nak pergi jumpa, insya-Allah Ustaz. Saya InsyaAllah. bagi tahu lah tarikh-tarikh. Ustaz datang je, Ya, ya. perkenalkan diri kan. Sebab Ustaz kata tak pernah jumpa kan. Ya, ya. Baik Ustaz, basically kita ni pun dah sampai ke hujung rancangan lah. Sama 40 minit kita bersiaran ini. Cuma saya nak bawakan pada penonton, kita nak menyambut Ma'al Hijrah. Kita pun dah Ya. sambut lah. Hari ni dah maghrib tadi, dah masuk Ma'al Hijrah lah. Dalam peristiwa ini kita tahu dua kumpulan yang besar, Aus dan Khazraj, telah bersatu padu Ustaz. Ya. Dan juga Ansar dan Muhajirin. Ya, ya. Dan daripada itu kita nampak kekuatan umat Islam itu mekar dan hebat. Ya. Sehingga sekarang lah, sampai kita tengok Islam sekarang ini. Jadi mengambil semangat pada inilah, pada penonton, saya fikir inilah masanya untuk orang Melayu, orang Islam bersatu padu Ustaz. Ya. Sebab kita ambil cerita daripada awal Muharram, tahun baru, tahun yang kita doakan tahun ini yang memberi keberkatan kepada kita untuk mencari jalan penyatuan umat Islam ini. Saya nampak tak ada cara lain Ustaz. Saya nampak caranya adalah untuk menyatu padukan umat Islam supaya kita ada kestabilan politik. Cuma untuk penghabisan pada malam ini, mungkin Ustaz boleh bagilah apa-apa kata-kata terakhir ke, nak promote Ustaz punya Facebook ke apa ke, ataupun nak bagi kesimpulan lah untuk perbincangan kita pada malam ini yang berkisarkan tentang penyatuan ummah. Silakan Ustaz. Terima kasih, Final words. Tuan Haji. Ya. Sebagaimana sebut tadi bahawa bersempena dengan Ma'al Hijrah ini, ia sepatutnya menjadi titik tolak kita menyatu padukan kekuatan orang Melayu Islam dalam negara ini. Selagi mana orang Melayu Islam tidak mendominasi kuasa politik dalam negara ini, yang memberi ruang kepada mereka yang mempunyai cita-cita peribadi, tidak punyai semangat, terutamanya semangat kenegaraan. Sebab tu saya lihat titah Tuanku Sultan Selangor itu mesti dihayati kembali, menyedari hala tuju, menyedari asas dan matlamat pembinaan bangsa Malaysia, negara bangsa ini, dengan menghayati rukun negara. Ya, betul. Itu yang paling utama. Hari ini saya lihat ada kelompok-kelompok tertentu, dia bukan bangsa tapi kelompok ideologi tertentu, yang cuba memisahkan kita daripada penghayatan pembinaan negara bangsa ini, terutamanya penghayatan kepada rukun negara, yang memulakan politik biadab, politik derhaka kepada raja-raja Melayu. Oleh itu, harapan saya bahawa kita kembali melihat hala tuju pembangunan negara bangsa ini. Dan yang kedua, penyatuan itu mesti berlaku dengan semangat Ma'al Hijrah ini. Kita ketepikan perbezaan, perkataan-perkataan yang lepas, kita letakkan titik persamaan. Kalaulah pergeseran Aus dan Khazraj itu ratusan tahun, pas dah UMNO berbeza tak sampai 100 tahun pun. Ya, betul. Berapa puluh tahun je. Ada beza, ada elok sekejap. Ya, Ustaz. Jadi kita cari nilai kebersamaan itu, teruskan perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Itulah yang paling utama. Demi Allah, dalam hati saya bila kita buat himpunan Daulat Tuanku, saya demi Allah dalam doa saya hanya mahu melihat bangsa ini kembali bersatu. Tidak ada apa. Kalau saya tak ada posisi dalam politik pun tidak mengapa. Tapi saya nak lihat orang Melayu kena bersatu. Ya, Ustaz. Kerana saya melihat masa depan anak saya kelak, cucu saya kelak, generasi saya kelak. Sekiranya bangsa ini berpecah, bagaimana nasib anak-anak cucu saya kemudian? Dalam keadaan sekarang pun pelbagai perkara dipersoalkan dalam negara ini. Hari ini keluar isu di Malaysia kini, Pusat Islam diopsi, keluar poster untuk mualaf, mereka yang berminat nak memeluk Islam dapat bantahan daripada Senator DAP. Mereka lupa bahawa hari ini Islam adalah agama persekutuan. Mereka berani melanggar sensitiviti orang Melayu Islam, yang sebelum ini tak pernah seberani ini. Kenapa mereka berani? Kerana mereka tahu kita berpecah. Betul, betul. Sebab itu apa yang paling saya bimbangi, saya takut adalah perpecahan ini. Oleh itu bersatulah. Bersatulah kita demi agama, bangsa dan negara. Bukan
atas titik yang lain, tapi titik ini. Hmm. Dan saya rasa PAS ada kelebihan, UMNO ada kelebihan. Kalau kelebihan itu disatukan dengan bersama, manfaatnya sangat besar Hmm. kepada agama, bangsa dan negara dan pada semua kaum. Hmm. Saya yakin dan percaya. Sebagaimana PAS dan UMNO pernah membaiki negara selepas peristiwa 13 Mei, kita juga boleh baiki negara selepas ini Hmm. ke arah hala tuju yang lebih baik dengan penyatuan ini. Hmm. Itulah sedikit. Akhirnya, kalau media sosial saya boleh ikuti Facebook Sukri Omar dan TikTok saya juga Sukri Omar, dan di thread juga ada Sukri Omar. Kita berkongsi pandangan dan sebagainya, dan saya harap mungkin saya juga ada tersalah kata sewaktu sebelum ini kepada orang UMNO, ahli UMNO. Saya juga mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak baik yang pernah saya keluarkan. Tapi hakikatnya kita tak dapat nafi dalam hati kita mengharapkan penyatuan ummah ini berjaya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Lega hati kita pada malam ini kerana kita mendapat seorang tetamu yang memang tepatlah untuk episod kita yang pertama, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada penyatuan ummah. Dan terima kasih kepada semua penonton yang hadir bersama dengan kita pada malam ini. Dan saya harap kita punya usaha kita ni Ustaz terus istiqamah lah. Kita akan terus membawakan suara di peringkat bawah untuk didengari oleh peringkat yang di atas Ustaz. Kerana kadang-kadang suara kita ni dinafikan dan kalau kita ni kalau bantu kita share ke, bantu tap screen ke, kalau kita buka kat TikTok apa nanti pastikan benda ini capai seramai yang mungkin. Sebab kita ni baru nak menapak ni, baru nak start balik episod nombor 1 dan saya pun baru kembali nak bersemangat dalam podcast ni. Jadi insya-Allah terima kasih sekali lagi Ustaz kerana hadir ke tempat kami ini, dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam episod yang kedua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.